Guys, seorang timbalan menteri hadir ke mahkamah bersama dengan Arun Doraisamy tempoh hari. Korang ingat lagi tak? Kononnya saja nak melawat katanya. Ini bukan isu kecil, ini melibatkan isu integriti sistem keadilan dan persepsi campur tangan kuasa yang sangat serius. Saya nak tegaskan apabila seorang timbalan menteri undang-undang hadir menemani individu yang sedang berdepan dengan pertuduhan, ini bukan tindakan neutral, ini bukan sekadar jumpa kawan lama. Dalam konteks politik dan pentadbiran negara, tindakan ini boleh membawa mesej yang sangat jelas kepada rakyat bahawa timbalan menteri tersebut seolah-olah menyokong pendakwaan yang dikenakan terhadap Arun Doraisamy walaupun beliau masih belum didapati bersalah. Tindakan ini juga berpotensi sebenarnya mempengaruhi persepsi terhadap keputusan mahkamah dan peranan pihak polis itu sendiri. Saya berpendapat tindakan ini menunjukkan kegagalan memahami garis pemisah di antara kuasa eksekutif dan proses kehakiman. Seseorang yang memegang portfolio undang-undang sepatutnya lebih arif, lebih faham dan lebih berhati-hati. Kalau rakyat biasa mungkin kita boleh maafkan, tetapi yang pegang jawatan ni adalah jawatan tertinggi kerajaan. Standardnya mana boleh sama? Kalau kita rujuk kenyataan daripada Ketua Penerangan PAS Negeri Selangor Dr. Yusfarizal Yusof, beliau mempersoalkan konsistensi tindakan ini. Saya melihat kenyataan itu sebagai sangat-sangat berasas apabila beliau menegaskan bahawa kehadiran tersebut menimbulkan tanda tanya kerana individu itu bukan lagi peguam tetapi seorang timbalan menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang negara. Saya setuju dengan sudut ini kerana kedudukan itu menuntut kebertanggungjawapan yang lebih tinggi. Lebih keras lagi kenyataan daripada Ketua Penerangan PAS Pusat YB Fadli Syahari menyatakan bahawa kehadiran di sisi tertuduh bukan perkara kecil dan kita tidak boleh anggap sekadar pertemuan biasa. Saya lihat kenyataan ini sebagai satu peringatan keras kepada kerajaan bahawa rakyat sedang memahati setiap tindakan pemimpin mereka, terutamanya dalam isu yang melibatkan undang-undang dan keadilan itu sendiri. Dalam masa yang sama, 4 pemimpin Melayu dalam DAP sendiri tampil mengkritik tindakan ini. Pada pandangan saya, ini bukan sekadar kritikan biasa, tetapi satu isyarat bahawa wujud kegelisahan dalaman dalam parti tersebut. Ini bukan serangan luar tetapi suara dari dalam yang melihat risiko terhadap imej parti itu sendiri, khususnya dalam kalangan masyarakat Melayu. Namun apa yang paling mengecewakan saya ialah sikap berdiam diri pemimpin tertinggi DAP. Tiada penjelasan yang tegas, tiada pendirian rasmi yang jelas. Yang bersuara hanyalah pemimpin Melayu dalam parti yang dilihat sebenarnya sebagai boneka dan barwa kepada DAP sahaja, dan itu pun boleh dianggap sebagai pandangan peribadi je, bukan mewakili keseluruhan parti. Saya melihat ini sebagai satu bentuk ketidaktelusan dan kegagalan untuk mereka menangani isu ini secara terbuka. Saya ingin tegaskan bahawa dalam isu yang melibat integriti sistem kehakiman ni, kerajaan madani perlu bertindak dan tidak boleh terus berdiam diri atau sekadar berpeluk tubuh. Diam bukan pilihan. Diam itu sendiri adalah satu mesej yang boleh ditafsirkan sebagai seolah-olah membenarkan atau merestui tindakan tersebut. Jika benar kerajaan madani tidak terlibat dalam sebarang campur tangan terhadap kes ini, apatah lagi kehadiran timbalan menteri undang-undang tersebut yang boleh ditafsirkan sebagai memberi sokongan, maka saya mencadangkan agar tindakan tegas diambil ke atas beliau. Siasatan perlu dilaksanakan secara terbuka dan jika perlu, beliau perlu meletakkan jawatan segera sementara siasatan ini sedang dijalankan. Langkah ni penting sebenarnya bagi untuk memulihkan keyakinan dan kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan, sekaligus membuktikan bahawa kerajaan madani tidak terlibat dalam kes Arun Doraisamy ni. Pada saya, keadilan bukan sekadar perlu dilaksanakan tetapi perlu dilihat untuk dilaksanakan. Hari ini apa yang rakyat nampak adalah seorang timbalan menteri berada di sisi tertuduh tanpa sebarang tindakan diambil ataupun penjelasan menyeluruh diberikan. Ini telah memberikan kesan yang besar kepada imej kerajaan madani secara keseluruhannya. Akhirnya ini bukan lagi isu individu tetapi ini adalah isu kredibiliti kerajaan. Dalam politik, persepsi adalah realitas
reality. Rakyat mungkin tak bersuara hari ini, tetapi saya yakin mereka semua sedang menilai dan memerhati kerajaan Madani sekarang ni. Dan apabila tiba PRU ke-16 nanti, saya percaya rakyat akan membuat keputusan mereka untuk menolak kerajaan gagal Madani ini.